Selamat datang semua ke sesi perkongsian kita hari ini. Kita akan tengok satu analisis perbandingan yang agak menarik. Ia pasal dua operasi ketenteraan baru-baru ni. Operasi Rising Lion oleh Israel dan tindak balas Iran, Operasi True Promise 3. Sumber kita ni satu kajian akademik, baru lagi, bertarikh 14 Jun 2025. Jadi apa fokus kita? Kita nak cuba faham inovasi taktikal dia, kesan strategik dan paling penting, macam mana dua operasi ini mungkin tanda satu peralihan. Maksud saya, peralihan dari perang proksi ke konfrontasi yang lebih langsung antara Israel dan Iran. Nama operasi ini pun, dramatik betul kan? Rising Lion, True Promise. Ya, memang. Dan apa yang menarik kat sini ialah macam mana operasi yang canggih ni, ironinya, jadi macam contoh macam mana tidak patut redakan ketegangan. Analisis ni tunjuk yang peperangan moden sekarang ni banyak berkisar pasal pengurusan naratif, pengurusan persepsi, bukan setakat kesan fizikal sahaja. Okey, menarik tu. Mari kita mula dengan operasi Rising Lion. Sumber kata Israel guna sekumpulan drone. Drone letupan kecil yang dikatakan dah diletak secara rahsia dalam Iran. Berbulan-bulan sebelum tu lagi. Betul. Sasarannya termasuk radar pertahanan udara, lepas tu kemudahan nuklear macam Natanz, saintis nuklear, instalasi tentera dan juga tapak kepimpinan. Nampak macam perancangan teliti jangka panjang ni. Pendekatan proposisi ni, memang satu evolusi dalam doktrin ketenteraan. Dia bagi kelebihan lah berbanding kempen udara biasa. Ia macam selari dengan konsep sesetengah teori panggil peperangan tidak budiman. Maksudnya, taktik yang mungkin tak ikut norma biasa perang antara negara. Operasi rahsia macam ni lah. Tapi keberkesanan strategik jangka panjang dia tu boleh dipersoalkan juga. Walaupun mungkin dia jejas program nuklear Iran, dia takkan musnahkan sepenuhnya. Dan tindak balas tu hampir pasti akan datang. Saya terfikir juga pendekatan rahsia macam ni, dia betul-betul boleh sustain ke? Maksud saya, risiko kalau kante awal atau kalau misi gagal separuh jalan, kan boleh jadi memalukan? Itu soalan yang bagus. Risiko tu memang sentiasa ada. Dan ia tekankan lagi lah betapa tingginya pertaruhan dalam operasi macam ni. Kalau gagal, bukan sahaja hilang aset, tapi kredibiliti pun boleh hilang. Atau lagi teruk, ia cetuskan eskalasi yang tak diingini. Faham. Dan tindak balas tu memang tiba pun melalui operasi True Promise 3. Ini dah siri ketiga kan? Serangan balas langsung dari Iran. Skala dia nampak lebih besar kali ni. Anggaran IDF Israel kata dalam 150 peluru berpandu balistik. 2 gelombang. Tapi ada sumber lain sebut sampai 800 drone dan peluru berpandu. Sasaran dia tapak tentera dan pangkalan udara Israel. Jelas sekali operasi ni tunjukkan keupayaan Iran lah untuk buat serangan terkoordinasi skala besar. Dari segi strategik, tujuannya nak tunjuk keazaman. Mungkin juga nak puaskan tekanan politik dalam negara dia dan bagi isyarat pada proksi serantau. Cuma yang menarik, analisis ni macam bagi gambaran yang pilihan tindak balas Tehran ni mungkin nampak lebih terkawal atau lemah sikit berbanding kapasiti dia sebelum 7 Oktober 2023. Okey, jadi kalau kita bandingkan secara kasar, Israel fokus pada praposisi, senyap-senyap teknologi canggih. Iran pula tunjuk keupayaan serangan besar-besaran, koordinasi massa. Dan tadi kita sentuh pasal nama operasi itu kan, Rising Lion, True Promise. Nampaknya nama tu sendiri pun dah jadi sebahagian strategi komunikasi, bukan sekadar nama. Ya, tepat sekali. Aspek performatif ni, dia penting. Bila dah namakan Rising Lion atau True Promise, dia cipta satu jangkaan, satu tekanan, nak kena tepati janji, nak kena tunjuk singa dah bangkit. Jadi, lagi susah nak undur atau redakan keadaan berbanding kalau nama dia contohnya Operasi Selasa Rutin kan. Implikasi yang lebih besar yang analisis ni bangkitkan ialah kita mungkin sedang saksikan berakhirnya era konflik proksi semata-mata antara dua negara ni. Sekarang dah diganti dengan konfrontasi langsung, yang mana risiko dia untuk meningkat tanpa kawalan tu sangat tinggi. Skala keganasan pun jelas dah naik. Apa yang lebih merisaukan, seperti yang ditekankan dalam sumber, ialah
kecanggihan perancangan ketenteraan ni macam jauh sangat ke depan berbanding persediaan diplomatik. Mekanisme komunikasi krisis ke, saluran deeskalasi yang jelas antara dua pihak ni nampak macam tak ada atau sangat kurang. Ini membawa kita kepada kesimpulan penting dari analisis ni untuk anda semua. Kedua-dua operasi ni memang tunjuk kecekapan taktikal yang tinggi, tapi ia timbulkan persoalan besar pasal kebijaksanaan strategik jangka panjang. Jelas ia menyumbang kepada kitaran eskalasi yang bahaya kat rantau tu. Jadi intipati dia, konflik Israel-Iran ni bukan lagi main sorok-sorok. Dia dah terang-terangan. Dan tanpa saluran komunikasi, setiap langkah lepas ni boleh jadi lagi bahaya. Ya, analisis ni memang gariskan peralihan fundamental tu kepada konfrontasi langsung. Jadi, keperluan mendesak sekarang menurut kajian ni ialah mekanisme komunikasi krisis yang betul-betul berfungsi antara Israel dan Iran. Perlu ada dialog serantau pasal pengurusan eskalasi dan penglibatan antarabangsa yang membina. Macam yang diingatkan, hebat dari segi ketenteraan tak semestinya bermakna menang dari segi strategi. Betul tu. Sebagai renungan terakhir untuk anda fikirkan, analisis ni ada seluruh sikit. Dia cadangkan, perancang masa depan mungkin patut fikir nama operasi yang lebih membosankan. Mungkin macam selasa rutin atau penyelesaian perselisihan kecil. Kenapa? Sebab mungkin lagi senang nak undur dari selasa rutin berbanding janji sebenar yang mesti ditepati atau singa yang dah terlanjur bangkit. Sesuatu untuk kita fikirkanlah. Macam mana bahasa dan persepsi ni boleh bentuk laluan konflik itu sendiri.